Jom kita dalami kenapa literasi digital sangat penting terutamanya untuk para guru hari ini. Jadi, persoalan utamanya, kenapa kemahiran ni penting sangat untuk seorang guru? Sebabnya mudah je. Ia bukan lagi satu pilihan tapi dah jadi satu kemestian. Okey, jom kita tengok kesannya secara terus dalam bilik darjah. Matlamat utamanya, semestinya untuk tingkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran. Hasilnya, pembelajaran jadi lebih interaktif dan jauh lebih bermakna untuk para pelajar. Bayangkan guna video, aplikasi dan macam-macam lagi. Mesti kelas jadi lebih menarik kan? Ini juga cara terbaik untuk sediakan pelajar dengan kemahiran yang mereka perlukan nanti. Selain untuk pelajar, kemahiran digital ni juga memperkasakan guru itu sendiri. Urusan harian dalam kelas, macam pengurusan jadual, boleh jadi lebih cekap. Dulu guna papan notis, sekarang mesej penting boleh sampai terus ke ibu bapa. Ia juga membuka peluang untuk guru sentiasa belajar dan kembangkan profesionalisme mereka. Dengan sumber atas talian, nak tambah ilmu baru sekarang, semuanya di hujung jari. Dan yang terakhir dan mungkin yang paling penting, untuk kekal relevan. Kita semua tahu, dunia teknologi ni berubah dengan sangat cepat. Jadi, para guru perlu bergerak seiring dengan perubahan untuk kekal berkesan. Kesimpulannya, celik digital ni dah jadi satu nadi untuk pendidikan berkualiti. Ini persoalan untuk kita semua. Adakah sistem pendidikan kita benar-benar bersedia?